Penyanyi dan pelakon Elizabeth Tan baru-baru ini berkongsi satu kisah lama yang mungkin tak ramai sangka pernah berlaku dalam hidupnya. Semuanya bermula dengan satu soalan di Threads tentang pengalaman paling menyakitkan bersama bekas kekasih selain isu curang. Soalan itu nampak biasa, tapi jawapan yang muncul cukup mengejutkan. Elizabeth Tan, atau lebih dikenali sebagai Lizzie, memilih untuk jujur. Dia dedahkan pernah melalui satu detik yang sangat memalukan dan menyakitkan, bukan saja secara emosi, tapi juga fizikal. Dia pernah tampar saya dekat pusat beli belah depan orang ramai. Lebih mengejutkan, puncanya bukan pergaduhan besar, hanya kerana dia sedang bersenandung lagu daripada seorang penyanyi yang bekas kekasihnya tidak suka. Situasi yang nampak kecil, tapi berakhir dengan sesuatu yang tak sepatutnya berlaku. Perkongsian itu buat ramai terdiam. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang seseorang pernah lalui di sebalik senyuman yang ditunjukkan. Dan mungkin sebab itu juga ramai mula bersuara, berkongsi pengalaman masing-masing atau sekadar memberi sokongan. Kerana dalam hubungan, rasa hormat itu asas paling penting. Bila ia hilang, yang tinggal cuma luka. Persoalannya, berapa ramai sebenarnya yang pernah lalui situasi sama tapi memilih untuk diam? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.